Jadi Nur Kasih ni macam lah dulu pun ada drama Nur Kasih. Orang kadang-kadang tak tahu maksud Nur Kasih tu. Bila tengok drama baru dia tahu. Dia cari, sibuk cari. Bukannya bila ceramah dia sibuk cari. Nur Kasih. Pernah saya ceramah di Mahkamah Kuala Lumpur. Seminar penghayatan keluarga Nur Kasih tajuk besar dia. Ceramah pada pagi sampai petang. Slot yang pertama 8.30 sampai 10.30 pagi. Dilema Ombak Rindu tajuknya. Pukul 11 sampai pukul 1 tajuknya Kemana Perginya Sehangat Asmara. Tetapi yang paling penting slot selepas makan 2.30 4.30 petang tajuknya Petua dan Tips Setia Hingga Hujung Nyawa. Balik itu kan bukan pegang tangan lagi dah, berdukung balik dengan pasangan. Tu dah ayat. Berdukung. Masalahnya bini dukung suami tu. Sebab suami semakin mengecil, isteri pula semakin membesar. Makna bahagialah tu. Bahagia kalau isterinya berbadan besar, bahagialah tu. Jadi Nur Kasih, cahaya kasih. Macam mana nak bagi rumah kita ni bercahaya, kan? Macam mana nak bagi cahaya? Kadang-kadang kan dia boleh tengok tu dalam rumah tangga kita ni kan, dalam rumah tangga ni kan. Tu sebab ni kita selalu dengar tu kan, kalau ustazah yang rancangan 3 ustazah tu kan, bagaimana untuk membawa keluarga kita menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dia cakap tu kan. Saya pun tengok tangan macam tu, tengok tangan kan dalam diri tu kan, leka kan. Jadi sakinah, tenang. Ada orang cakap cahaya tu tenang, ya ke? Tapi yang pasti cahaya tu jelas, jelas nampak semuanya. Kan? Jelas. Dia tak jadi, kalau dia tak jadi macam dia ketua keluarga ni, ketua keluarga ni dia ibarat ketua yang bawa ahli dia masuk dalam gua. Perjalanan rumah tangga tu macam masuk dalam gua. Saya ni seorang pendebat memang selalu bawa analogi tau, biar orang faham. Bila masuk dalam gua tu, dia bawa satu pelita. Yang nampak pelita ni suami tu je nampak. Dia bawa. Isteri tu kat belakang, kalau suami tanya pandangan, dia akan bagi tahu. Ataupun dia rasa lain macam, dia akan cakap, bang, rasa macam salah ni bang. Tak, betul ni. Suami tu yang nampak jalan. Kalau sosek lelaki tu, sosek lah semua. Dah keluar dah. Pueh nahan dia tadi tu. Kalau sesat, sesatlah semua. Sosek pula dah kan. Jadi mana dia yang bawa tu? Jadi ketenangan, sakinah tadi tenang, mawaddah, kecintaan, warahmah, kasih sayang. Ada yang cakap itu cahaya dalam rumah. Dia seolah-olah dia niat tu, niat tu nak kena tahu tu. Kita nak niatkan nur tu apa? Bayang ini baru definisi tau, belum isi lagi ni. Tak kira lah lambik start pun kita tetap habis lambik. Kan macam mana pula habis lambik, mula lambik nak habis capek kan. Kita cuba agak-agak dah bunyi mengaji kat masjid kan, tu berhenti agak-agak dekat maghrib kan. Takkan kita nak lajak sampai maghrib kan, kita berhenti sebelum maghrib. Okey tak? Yang lelaki slow dalam hati, kau ceramah lah seorang tu kan, aku balik tu kan. Jadi makna kata definisi kita, niat kita apa? Niat ni mustahak tau. Apa-apa pun mesti niat. Nawaitu nak bawa keluarga pergi mana? Kalau dia nak bawa keluarga tadi masuk dalam gua, nak berlega-lega kat tempat yang gelap, gelap lah dia dapat. Kalau niat dia nanti nak bawa ke satu tempat yang lebih luas dekat dalam gua, tempat tu lebih terang, jelas, selesa, itulah dia dapat. Tapi kalau masuklah, apa dapatlah. Itu juga lah yang dia dapat. Apa yang dapat? Maknanya niat tu mustahak. Nak bawa keluarga ni bahagia dunia akhirat, itu niat. Macam kita lah nak set up ni, macam Ustaz Anas nak set up ni, Ustaz Tarbiyah Unais ni, pun ada niat. Niat untuk apa? Kan? Orang sekarang ni je tukar, orang putih je tukar niat tu jadi objektif. Sebenarnya tu niat.
Cuma orang putih tak naklah tulis dalam apakah niat company ini. Tak ada niat, dia tak tulis niat pun, dia tulis objektif. Objektif ini adalah untuk mencapai niat tu. Tu sebabnya sasaran kita nak bawa ke mana. Kan? Kalau tu sebab jangan bila niat kita salah, maka terpesonglah kita. Sosek barek cakap ni 9. Tah mana toboh, mana pergi anak kat sini, mak kat sini. Tak ada sistem. Wahal semua Nabi ajar dah. Sistem kekeluargaan semua Nabi ajar. Cara bercakap, cara makan, cara tidur, semua cara dah. Termasuklah Jepun. Jepun pun ikut kita. Tu yang 5S tu, 5S tu. Jepun ikut kita. Yang 5S tu sisih seri apa benda lah tu kan. Tak kira lah. Sebab kalau nak tengok dari segi sistem tu sebenarnya Nabi dah ajar dulu. Cara bercakap tertib. Yalah. Sudahnya yang hormat lebih Jepun, dia tunduk macam nak jatuh. Hai, tu kan. Dia kan. Dia ikut Islam sebenarnya. Tapi kita tak payahlah sampai macam tu. Kita Assalamualaikum. Bukan tunduk juga. Tak jarang lah Assalamualaikum je lah. Assalamualaikum. Tak ada. Orang kita mesti tunduk sikit. Assalamualaikum. Mesti tak apa kono automatik. Kesana. Kau baru perasan? Yolah. Kan? Baru perasan ke? Tu lah. Dia kono lagi 9 nak cakap baru dia sadar hari ni. Kan? Assalamualaikum. Salam. Yang nyaut pun salam. Kan? Kena pula yang panjang tu tunduk lagi lama. Betul tak? Lalu depan orang tua menunduk tu. Kan? Lagi dahsyat pada Jepun. Jepun pun tak tunduk macam tu. Kan? Cuma dia jalan kopit-kopit tu pakai kimono tu. Tengok tak? Pakai kopit jalan kan? Anak dara kita pun patut jalan macam tu. Jangan mengangkang jalan. Out, tolak markah. Nampak tak? Ya.